This film memang menyajikan komedi yang memang on point. Okay, so today kita akan borak tentang filem Agak Lain Menyala Pantiku. Okay, kalau siapa yang tak pernah tengok lagi filem Agak Lain ni dekat Netflix, boleh pergi tengok. So filem Agak Lain yang first dekat Netflix tu memang best gila. Dia pasal rumah hantu, so ada orang mati kat dalam rumah hantu tu. Memang pecah perut gila bila tengok Agak Lain nombor 1 tu lah yang dekat Netflix. So aku memang suka gila filem tu. Bila keluarnya berita about Agak Lain 2 Menyala Pantiku ni, aku super excited, tak sabar gila nak tengok. Filem ni aku tak dapat tengok pada gala, so sebab penuh. And then aku terpaksa invest sendiri lah untuk pergi tengok filem ni kan pada 4 hari bulan itu. So filem Agak Lain 2 ni kalau korang tak tengok nombor 1 pun tak apa, sebab dia another story untuk filem Agak Lain ni. So dia universe yang sama tapi cerita yang lain. So pelakonnya pun sama juga 4 orang ni. Filem Agak Lain Menyala Pantiku ni berkisahkan tentang 4 orang ni adalah Benny, Boris, Jigel dengan Oki. Diorang adalah detektif. Diorang ni hampir dibuang kerja sebab terlalu banyak kesalahan yang diorang buat time jadi detektif ni lah. So banyak kes yang tak selesai. Diorang diberi satu tugas yang last. So kalau diorang tak berjaya juga, diorang akan dibuang lah. Tugas diorang ni kena menyamar untuk masuk ke satu rumah orang-orang tua ni. Sebab pihak polis ni dapat info which is seorang pembunuh ni memang duduk dekat dalam rumah orang-orang tua ni. So diorang kena siasat and then ambil tahu dan mencari siapa yang menjadi pembunuh dalam rumah orang-orang tua ni. Dapat ke tak si Oki, Jigel, Boris dengan Benny ni tangkap pembunuh tu dalam rumah orang tua ni. Korang kena tengok lah filem ni kan, sebab filem ni memang menjanjikan komedi yang non-stop. Dia tak payah borak panjang lagi buat dia punya sinopsis. Kita pergi terus pada dia punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z channel. So today kita akan review tentang filem Agak Lain Menyala Pantiku. So filem ni bagi aku is really penat tengok sebab kau akan mengah gila tau tengok filem ni. Boleh dikatakan geng-geng reviewer tu pun cakap, weh ada yang gelak tawa 2 minit tak stop. Weh serius tu memang best gila. So filem ni dapat sambutan banyak gila dekat Indonesian. So tayangan dia dalam masa 5 hari dah cecah 3 juta orang tengok this filem. Filem ni dah masuk Malaysia. Best ke tak filem ni aku akan share nanti dalam aku punya review. Let's go, kita pergi kepada benda yang aku minat dulu. But before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku untuk share video aku ni banyak-banyak supaya ramai orang lebih kenal channel aku. So okay, back to the topic. Nombor 1 yang aku suka about this film is dia punya lakonan. All the pelakon dalam filem ni is okay. Selalunya kalau orang buat filem yang nombor 2, dia agak susah untuk capai the origin first filem kan. Tapi filem ni dapat mengekalkan the momentum yang ada pada Agak Lain 1 dan ada juga pada Agak Lain 2. So lakonan diorang dalam filem ni memang mantap gila. So bukan just 4 orang ni, Benny, Oki, Jigel dengan Boris. So lakonan watak-watak lain pun best juga. Boleh aku highlight juga dekat sini, ada seorang watak ni which is the owner of the rumah orang-orang tua tu lah. Nama dia Lindau. So dia pun ya Allah, ada satu scene tu memang kelakar gila. Penat tu gelak filem ni. Okay, itu benda first yang aku suka about the lakonan dalam filem ni. Semua best. Sebab kita ada juga pelakon Malaysia dalam filem ni. Okay, so pelakon Malaysia tu adalah Chew Kin Wah. So Chew Kin Wah ni melakonkan watak Koh Hachim. Lakonan dia pun mantap gila dalam filem ni. Itu nombor 1 lah. Nombor 2 pula yang aku boleh share about benda yang aku minat gila dalam filem ni is the joke. The joke dalam filem ni is really best gila. Tak ada joke-joke yang double meaning, soft point. Lepas tu boleh dikatakan tak ada yang nak tayang badan ke apa. This film memang menyajikan komedi yang memang on point. Tak try hard untuk bagi punchline, every punchline. Dekat sini watak yang boleh aku highlight untuk joke is yang kau akan geram dan rasa nak hempuk je dia is Jigel lah. Jigel ni memang aku rasa 2-3 kali juga dia buat satu momen yang memang buatkan kau rasa geram dengan dia ni sebab kawan-kawan dia yang kena. Kau nak tahu apa scene yang best dalam filem ni? Macam watak si Linda ni time interview pun best. Lepas tu time
Ini yang aku highlight lah, mana yang aku tak boleh lupa dia punya joke. Part interview, part masjid, and then part apa ni, malam lepas dia curi kereta. So this 3 part ni memang best gila. Korang akan melompat dalam wayang sebab memang terlalu kelakar. Itu nombor 2 yang aku minat dalam filem ni. Nombor 3 pula yang aku suka dalam filem ni adalah cara transition emosi yang dia buat dalam filem ni. Aku amat suka sebab ada satu part tu yang memang kau gelak nak mampus. Faham? Dia boleh turunkan je emosi kau dalam untuk tukar ke momen sedih. Memang dia jentik hati kau. Lepas tu dia pick up balik untuk gelak. It's really powerful that scene. Aku amat suka gila scene tu. So kalau kau nak tahu scene tu macam mana kejadiannya, korang kena tengok filem ni kan, sebab filem ni dah keluar. Itu saja benda yang aku boleh share about this filem ni. Tak ada hate yang boleh aku ketengahkan sebab this filem boleh dikatakan just nice. Apa yang kita nak untuk gelak ketawa dalam hall, untuk release stress, this filem memang menyajikan semua benda tu. Tak lupa juga dengan jalan cerita dia, semua complete. Memang best. So berapakah rating yang aku bagi untuk filem Agak Lain Menyala Pantiku ni kan? So untuk filem Agak Lain Menyala Pantiku ni aku bagi sebanyak 9.5/10. So filem ni memang best gila. Korang boleh pergi tengok. Korang takkan kering gusi lah bila tengok filem ni. So it's really enjoy. So that's all for my review. Thank you.